A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi. Apa khabar muka semua? Saya harap anda semua sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada anda semua sebab masih sudi untuk terus sokong galeri Kashaf Channel. Okey, jom kita sambung kisah siri bercakap dengan jin dalam episod kali ini, iaitu Sumpah Nasi Tangas. Right, so kita tak nak tunggu-tunggu. Macam mana cerita dia? Mau kita dengar Muhammad? Jom dengar kisah ni sampai habis. Macam mana kisah yang akan berlaku lepas ni. Tapi sebelum tu, kita mulakan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. Di satu pagi pada hari Selasa, seperti yang dah dijanjikan dengan kawan Atuk tempoh hari, Tama dan Atuk pun pergilah ke Pekan Terung. Pagi tu mereka berdua sampai agak awal dan kawan Atuk yang bernama Uda Lodin tu masih tak sampai lagi. Suasana dekat Pekan Kecil Terung ni memang terasa lembab betul sebab waktu tu musim tengkujuh. Lopak-lopak air kelihatan sana sini, terutamanya dekat kawasan bangunan kedai. Air bertakung sebab hujan lebat yang turun sepanjang malam tadi. Tama dan Atuk masih lagi duduk di warung kopi di sebelah kanan jalan yang menghala ke Kuala Terung. Tak jauh dari situ, dekat perhentian bas, ada lebih kurang 10 hingga 15 orang anak muda sedang menunggu bas. Mereka ni sebenarnya nak pergi ke Mandai Teping, semata-mata nak tengok filem-filem Melayu di panggung. Macam itulah zaman-zaman dulu. Tama nampak Atuk dah mula resah. Air kopi dalam cawan ni pun dah lama habis. Tapi Uda Lodin, kawan yang mereka tunggu ni, tetap tak sampai-sampai. Jam pelengkap dinding di warung tu pun dah menunjukkan pukul 10 pagi. Tama dicapai akhbar utusan Melayu milik tuan warung yang terletak di meja sebelah. Lalu dia mula membaca. Hei, manalah dia ni? Agaknya ada aral di jalan si Uda Lodin ni, kata Atuk perlahan. Tama cuma pandang wajah Atuk sambil tersenyum. Orang dalam warung pula tak henti-henti keluar dan masuk. Ada yang datang minum, ada yang sekadar singgah sekejap. Dan tiba-tiba Atuk ditekan pangkal ketiak kanannya dengan tangan kiri. Nampaknya macam alamat kurang baik ni, kata Atuk. Maksud Atuk, apa dia tu? Kalaulah Uda Lodin ni datang sekarang, kita tak boleh pergi ke Kuala Terung sebelum matahari beralih tempat. Kalau kita pergi juga Tama, susah kita ni nanti. Oh, jadi apa kita nak buat ni Tok? Tak apalah Tama, kita tunggu je sampai si Uda Lodin ni sampai. Tama pun anggukkan saja. Dia sambung balik baca akhbar utusan Melayu tadi. Dan tepat pukul 11 pagi, akhirnya Uda Lodin ni pun sampai juga. Dia turun dari sebuah teksi sapu Bluebird yang warnanya merah keperangan macam biji kundang. Dia datang-datang terus dia minta maaf dekat Atuk sebab katanya dia lambat. Katanya tadi dia singgah dulu di pejabat pos Pantai Remis nak jumpa menantunya yang bekerja kat situ. Lepas tu dari Pantai Remis dia naik teksi sapu dan sempat berhenti di Pekan Pancu beli buah kelapa dan nangka untuk dibawa sebagai buah tangan ke rumah orang yang nak dijumpa ni nanti. Dan Atuk dengar je penjelasan si Uda Lodin ni. Hai, begini je lah Lodin, aku ni tak boleh pergi sekarang. Dalam pukul 5 petang nanti kamu tunggu aku dekat sini. Lepas tu baru kita pergi sama-sama, kata Atuk pada Uda Lodin. Pukul 5? Sebab apa pula lumpia? Tanya si Uda Lodin ni. Kau janganlah tanya, itu hal aku. Yelah. Kalau macam tu, sementara tunggu sampai pukul 5, kau nak duduk kat mana ni? Atuk tak jawab terus. Dia bayar dulu harga minuman di warung. Lepas tu dia pandang Tama sambil tersenyum. Dan kemudian mereka bertiga keluar dari warung dan menuju ke jalan besar. Macam ni lah Lodin, aku nak pergi ke kampung air kuning dulu. Pukul 4.30 nanti aku datang balik ke sini dan kau tunggu aku dekat sini. Okey, baiklah Long. Dan satu lagi Lodin, kamu tolong sediakan aku batang tepus, bunga durian 3 kuntum, mayang pinang yang berbunga sulung dan 7 helai daun sirih yang uratnya bertemu. Okey, boleh. Ada apa-apa lagi tak yang Long nak saya sediakan? Tak ada apa-apa kot. Tak apalah, kalau kau tak tunggu aku kejap lagi, aku balik terus je. Kau ni Long, mestilah aku tunggu kejap lagi, kata si Uda Lodin ni sambil ketawa kecil. Dan habis berbual, mereka pun berpisah. Atuk dan Tama terus naik bas menuju ke kampung air kuning, sementara nak tunggu pukul 5.
Dan rumah yang mereka nak pergi tu ialah sebuah rumah berbumbung limas yang letaknya tak jauh dari rumah pendekar Datuk Mio Abdul Rahman, guru seni silat gayung yang memang terkenal dari dulu sampailah sekarang namanya. Kata Atuk, tuan rumah tu kenal lama Atuk. Malangnya bila mereka ni sampai dekat sana, alangkah hampanya. Pintu dan tingkap rumah tu semuanya tertutup rapat. Tak ada orang pula. Menurut seorang jiran yang ada dekat situ, dia beritahu tuan rumah dengan keluarganya tu dah pergi ke Pontian sebab ada urusan nikah kahwin anaknya, kabarnya lah. Jadi Atuk pun terus tukar rancangan. Mula-mula dia bercadang nak pergi ke Kampung Lalang dekat Padang Rengah, Kuala Kangsar. Tapi lepas fikir-fikir, dia batalkan je sebab jauh sangat dah pula. Lepas tu dia buat keputusan baru untuk pergi ke Batu 10 Terung. Dan sebagai cucu yang sayang dan hormatkan atuknya, Tama ni tak membantah langsung. Apa je keputusan atuk, dia ikutkan saja. Jadi atuk pun puaslah cari teksi sapu di Pekan Cangkat Jering tu. Alhamdulillah, akhirnya mereka dapat juga naik teksi sapu Morris Minor warna hitam yang dipandu oleh seorang lelaki India. Tak sampai setengah jam perjalanan, mereka dah sampai di rumah seorang lelaki bernama Syamsuddin, orang dari Batu Bara. Dari perbualan antara Atuk dan Syamsuddin ni, Tama baru tahu rupanya Atuk memang kenal rapat dengan arwah ayah Syamsuddin ni, yang sinonim dengan panggilan Ayah Tandang. Tapi sebelum Tama sempat tanya maksud panggilan Ayah Tandang tu, Atuk sendiri dah terangkan. Ayah Tandang tu ialah panggilan penuh hormat untuk orang tua dalam kalangan keturunan orang Batu Bara. Lama juga Atuk berbual dengan Syamsuddin. Mereka sembang macam-macam, termasuklah cerita pengalaman lama Atuk dengan arwah si ayah Syamsuddin ni sendiri. Kata Atuk, dulu arwah ayah si Syamsuddin dengan Atuk ni pernah belayar sekali dari Sumatera. Mereka ni merentas Selat Melaka sampailah ke Pengkalan Baharu. Tama, kalau kamu nak tahu, walaupun Atuk awak ni dan saya ni dari daerah yang berbeza dekat Sumatera, kami ni tetap kawan baik tau. Ni tengok ni, semangat bahasa Melayu itulah yang satukan kami berdua. Tak kira lah Tama, kita ni berbeza suku atau keturunan. Itulah hebatnya Melayu kita ni, kata ayah Tandang Syamsuddin sambil tu dia memandang Tama dengan penuh tajam. Atuk tersenyum je bila dengar Syamsuddin cakap macam tu. Yelah, aku memang tahu sangat perangai ayah kamu tu Syamsuddin. Cepat panas, kerah kepala. Tapi berani orangnya. Sejujurnya lah, aku kagum dengan sifat ketegasan dia tu. Memanglah, macam tu lah kot agaknya sifat orang Batu Bara ya. Suka merantau, betul tak Lumpiah? Kata Syamsuddin membalas kata-kata tu. Menurut Syamsuddin, dia juga cerita yang keturunan orang Batu Bara ni tak ramai sangat dekat Malaysia ni. Kebanyakannya cuma ada di beberapa kampung sekitar daerah dinding yang sekarang ni dikenali sebagai Manjung. Antaranya dekat Kampung 40 Pantai dan Kampung Baru Lumut. Malah menurut ceritanya, salah seorang dari orang Batu Bara dulu pernah buka Bandar Lumut dan Teluk Rupiah. Dan orang tu juga pernah berperang menentang tentera Siam dan juga tentera Belanda di Pulau Pangkor. Dan macam itulah kisahnya sedikit sebanyak orang Batu Bara yang berhijrah ke Tanah Melayu satu ketika dahulu. Bila dah puas berborak-borak apa semua, lebih kurang jam 3 petang, Tama dan Atuk pun beransur pulang dari rumah ayah Tandang Syamsuddin. Mereka pun naik bas balik semula ke Pekan Terung. Seperti yang dijanjikan, Udaludin dah memang menunggu mereka di tempat yang sama. Dalam pukul 5.30 petang, dengan menaiki kereta milik salah seorang penduduk Kuala Terung, Tama dan Atuk akhirnya sampailah juga ke tempat yang mereka ni nak tuju. Dekat sini, mereka menumpang menginap di sebuah rumah yang terletak berhampiran dengan pengkalan nelayan. Perkara pertama yang Atuk buat ialah pergi melawat tanah perkuburan berhampiran, iaitu tempat yang dikatakan oleh Udaludin tu. Dekat situ ada beberapa perkara yang perlu Atuk lakukan. Sebenarnya Atuk ni hampir-hampir je nak batalkan kerja yang dia nak buat tu bila diberitahu yang kubur orang yang disyaki berkait rapat dengan kejadian-kejadian aneh dekat situ sebenarnya dikebumikan di Kampung Terung, bukannya dekat Kuala Terung. Tempat tu memang jauh beza, jauh sangat tempatnya. Alamak, dah tu macam mana sekarang ni Lumpiah? Tanya Udaludin. Tak apa Lodin, tahu tak mana rumah yang benda tu selalu sangat datang ganggu tu? Tanya Atuk.
Udolodin boleh dengar, teruslah dia tunjuk di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat Tama dan Atuk menumpang. Rupa-rupanya rumah tu sederhana je. Atapnya rumbia dan dindingnya berpapan lidah. Kedudukannya pula agak terpencil, jauh sedikit dari rumah-rumah lain dalam kampung tu. Jadi tanpa banyak cakap, Tama, Udolodin dan Atuk pun teruslah berjalan ke rumah yang dikatakan tersebut. Udolodin bila sampai, dia memperkenalkan Atuk kepada tuan rumah tu. Lelaki tu berkulit hitam manis, dahinya luas dan rambutnya kerinting. Lepas berbual beberapa patah, beberapa cerita bersore-sore, lelaki tu pun mempelawalah mereka naik ke rumah. Perkara pertama yang Atuk tanya pada lelaki yang umurnya nak masuk 50-an tu ialah, seminggu berapa kali benda tu datang ganggu? Boleh kata tiap-tiap malam dia datang kat sini Lumpia, jawab lelaki tu. Dia buat apa bila dia datang? Dia selalunya makan sisa makanan yang tinggal dekat dapur. Atuk boleh dengar, cuma mengangguk perlahan. Dah tu, sejak awak kalau cuba nak halau dia, ada apa-apa tak yang jadi? Lelaki tu boleh dengar, dia terus diam. Matanya tertumpu pula ke wajah Tama. Dia ubah posisi duduk sambil memicit dagu tirusnya berkali-kali. Atuk pula berkerut dahi, manakala Udin Loda meraba misai tebalnya. Sebenarnya saya dah cuba halau, tapi tak ada apa-apa kesan pun. Dia tetap datang macam biasa, jawab lelaki tu tenang je. Dia tambah lagi, 4 orang anaknya yang dulu tinggal sama-sama dengan dia, semuanya dah pun berpindah ke rumah lain. Lah, dah pindah? Awak kenapa tak ikut pindah sekali? Tanya tu. Tak nak lah Long. Takkanlah saya nak menyusahkan anak-anak pula. Tak naklah saya. Yelah. Jadi, apa rancangan awak sekarang? Lelaki tu mengerutkan dahinya yang luas sampai nampak 4 garis jelas. Tak ada apa-apa rancangan pun. Saya sebenarnya cuma takut benda pelik tu. Takut dia dah mula kacau orang lain. Saya cuma takut nanti orang kampung jadi hilang sabar pula Long. Takut-takut nanti kena bakar pula rumah saya ni. Ish, apa pula? Kenapa pula sampai nak bakar rumah kamu? Tanya tu. Yelah Lumpia, mereka ingat hantu yang kacau tu isteri saya Long. Atuk bila dengar terus pandang tepat ke arah wajah lelaki tu. Dah tu, kau sendiri percaya ke cakap orang-orang kampung ni? Lelaki tu bila dengar nampak gelisah. Tanpa Atuk tanya lagi, dia sendiri ngaku memang dia pun rasa benda yang mengganggu tu hantu arwah isterinya. Kata si lelaki ni, setiap kali makhluk tu datang, benda tu pasti akan memanggil-manggil nama dia. Dan suara tu pula memang sama macam suara arwah isteri dia. Kadang-kadang barang dapur macam bawang dan cabai habis bertukar tempat, persis tabiat isterinya dulu sebelum meninggal dunia. Macam itulah cerita dia Long. Saya memang kalau boleh nak cuba halau dia, tapi saya tak mampu, kata lelaki tu dengan nada yang lembut tapi penuh harapan. Matanya tak lepas-lepas memandang muka Atuk dan Udolodin. Sabar je lah, sebab itulah saya bawakan orang yang boleh tolong awak ni. Tengok, kata Udolodin. Sambil tu dia menepuk-nepuk bahu Atuk beberapa kali. Atuk cuma tersenyum je lah, tak boleh nak kata apa. Dan kemudian Atuk bisikkan sesuatu ke telinga lelaki tu, dan lelaki tu mengangguk perlahan tanda setuju. Dan Atuk berpaling pula pada Udolodin. Lodin, pada yang aku minta tadi tu dah ada? Ada Long, ada. Aku bawa semua yang kau minta tadi. Alhamdulillah, bagus. Kalau macam tu, aku ingat aku nak tidur dekat sini je lah malam ni Lodin. Kau bawa semua barang tu ke sini nanti ya, kata Atuk lagi. Rumah yang aku dah sediakan tu macam mana? Tak sesuai ke? Sesuai Lodin, tapi aku rasa lebih baik dekat sini je lah, kata Atuk. Udolodin pun tak bolehlah nak kata apa-apa lagi. Dia pun terus cepat-cepat keluar dari rumah tu nak ambil barang-barang yang diminta. Dan tak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan kesemua barang-barang tu pada Atuk. Lepas tu dia beredar pergi ke rumah jiran dia dan berjanji dia akan datang balik lepas solat isyak nanti. Lepas Udolodin ni pergi, Atuk pun duduk berbual-bual panjang dengan lelaki yang berumur dalam 50-an tu. Mereka duduk dekat ruang tengah sembang. Dan banyak betul lah soalan yang Atuk tanya, dan semuanya tentang kehidupan arwah isterinya tu. Saya ni Lumpia, dulu selalu ke laut, jadi banyaklah hal-hal pasal dia yang saya sendiri tak tahu, kata lelaki tu penuh jujur. Jawapan tu juga dia ulang berkali-kali setiap kali Atuk tanya benda-benda yang berkaitan dengan isteri dia. Atuk
cuma diam. Dia pun buat kesimpulan sendiri bahawa hubungan lelaki tu dengan isterinya dulu ni memang agak terbatas dan penuh rahsia. Dan nampaknya ada banyak perkara dalam rumah tangga mereka yang si isteri ni sembunyikan dari pengetahuan si suami. Tak apalah kalau awak tak tahu apa-apa. Tak apa. Jangan risau ya. InsyaAllah saya cuba ikhtiarkan selesaikan benda-benda masalah ni, kata Atuk memberi janji. Alhamdulillah. Terima kasih Lumpia. Itulah yang saya harapkan. Maaflah kalau saya nak bertanya lagi ni. Dulu masa arwah isteri awak ni hidup, awak pernah bergaduh dengan dia? Dulu saya ni memang buas orangnya Lumpia. Suka kahwin banyak. Isteri yang mati ni pun sebenarnya isteri saya yang kelima. Atuk boleh dengar, gigit bibir Atuk. Mak ai banyak betul. Dan sekarang Atuk dah faham lah sikit rahsia lelaki yang nampak cemas tu. Oh, faham. Jadi isteri-isteri kamu yang lain tu ke mana pula? Isteri yang lain-lain tu semua saya dah ceraikan. Tapi dengan yang ni lain sikit. Saya tak sanggup nak buat macam tu. Tak sanggup? Kenapa? Entahlah Lumpia. Saya pun tak tahu. Sebab saya ni dulu terlalu sayang sangat dekat dia. Dan saya akan ikut je apa cakap dia. Kadang-kadang saya rasa macam jadi orang bodoh je bila berdepan dengan dia. Ikutkan je apa dia cakap, semua saya turutkan. Begitu. Tak apa, saya faham. Ketika tu azan maghrib pun dah nak hampir. Atuk teruslah suruh Tama ni pergi ambil air wuduk dekat pergi tak jauh dari rumah tu. Tapi Tama terus jawab, tak nak Atuk pergi seorang-seorang. Tama kan tu lagi suka kalau ambil wuduk dengan Atuk. Lah, dah kenapa pula kamu ni? Bukanlah tu pergi tu jauh tu. Tama rasa seram lah. Kamu ni pergi. Tak ada benda yang perlu kau takut. Budak ni, dah pergi, lekas, kata Atuk. Nada suara Atuk yang keras tu memang mengecewakan Tama. Tapi Tama tak ada pilihan. Dia terpaksa jugalah pergi seorang-seorang. Masa tu hati dia punyalah berdebar-debar. Tambahan pula kena berjalan dalam cahaya senja yang dah makin malam. Sepanjang jalan Tama ke pergi tu, ada pula beberapa pokok jejawi besar dengan akar berjuntai-juntai. Lagilah member ni takut. Angin pula langsung tak bertiup. Masa tu kedengaran bunyi beberapa ekor burung gagak terbang rendah balik ke sarang sambil berbunyi kuat. Dan bunyi burung gagak tu pada telinga Tama macam bunyi orang mengoyak kain kapan bunyi dia. Cekak, cekak, cekak bunyi dia. Tama tahu kalaulah dia patah balik, Atuk tentu marah besar. Jadi nak tak nak dia teruskan juga langkah. Dan tiba-tiba sap, datang seekor kucing hutan melompat melintas depan Tama. Tapi sebelum dia masuk semula ke dalam hutan, kucing tu sempat berhenti kejap dan merenung Tama. Dan sambil tu dia buka mulut dia luas-luas sambil keluarkan suara yang sangat nyaring. Tama punyalah menggigil masa tu. Tuhan je lah yang tahu. Hari makin lama makin gelap. Pondok perigi Tama tengok dah kelihatan sama-sama je dekat depan. Cepat-cepat Tama ni terus berlari. Dia masuk ke dalam pondok perigi yang berdindingkan tepus tanpa atap. Pokok-pokok rumbia dekat sekeliling dia kelihatan kaku dan menyeramkan. Tama ni tak tunggu apa lagi, terus dia baca niat ambil uduk dan mula basuh muka. Sam. Tiba-tiba tengah ambil uduk tu, dia terhidu bau busuk yang sangat kuat. Pada masa yang sama, Tama terasa dinding dekat pondok perigi tu macam dicakar sesuatu dari luar. Tama mula jadi gelisah. Dan kemudian seperti ada seseorang berdiri dekat belakang. Perlahan Tama cuba menjeling. Tapi bila dia tengok, tak ada siapa-siapa. Tapi suasana dah terlalu gelap dan kabur. Jadi dia tak dapat nak tengok dengan jelas siapa sebenarnya yang berdiri dekat belakang. Yang pasti dia tahu itu bukanlah manusia biasa. Dan perasaan Tama semakin cemas. Dan masa itulah dia terdengar ada sesuatu bersuara. Ada orang baru pula. Nak ambil air semayang ke? Kedengaran suara perempuan tiba-tiba berbisik tepi telinga Tama. Cepat-cepat Tama ni terus berpaling nak tengok.
Tapi apa yang dia tengok, tak ada apa-apa pun, kosong. Yang ada cuma bau busuk yang makin kuat sampai tekak dia terasa loya. Jadi tak fikir panjang, Tama dilintang pokang, terus lari sekuat-kuat hati balik ke rumah. Bila dah sampai ke rumah, Atuk ni terus, dah kenapa pula budak ni? Tama, dah kenapa kamu ni? Kelang kabut sangat Atuk tengok. Tanya Atuk bila nampak wajah Tama ni hampir pucat lesi. Ada suara perempuan. Lepas tu ada bau busuk tu. Tak ada apalah, biasalah tu, jawab Atuk sambil menjeling ke arah tuan rumah yang berdiri dekat sebelah dia. Tapi tuan rumah tu pula nampak gelisah. Saya rasa bukan lumpia yang cucu awak cakap tu. Itulah dia. Jadi dia dengar kata-kata si lelaki ni, tak tunggu lama, Atuk pun cepat-cepat terus ajak tuan rumah tu untuk pergi ke perigi tu juga untuk ambil semayang. Dan pada masa sama, Atuk nak tengok apa yang ada. Dan Tama terpaksalah ditinggal dekat rumah tu pula seorang diri. Jadi untuk hilangkan rasa takut, sambil nak tunggu Atuk dengan lelaki tu pergi ambil semayang, dia duduk dekat anak tangga yang paling bawah sekali sambil menyanyikan lagu Tudung Periuk. Walaupun dia sendiri tahu lirik yang dinyanyi tu tunggang langgang dan nada je sombang, tapi Tama tetap nyanyi nak tenangkan diri. Takut? Siapa-siapa nak bagi hilangkan rasa takut biasanya akan buat macam tu lah kan. Dan tiba-tiba Tama terdengar ayam dalam reban berketak. Ketuk, 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 ketuk. Lain macam bunyi ayam aku. Lepas tu kucing tuan rumah pula lari lintang pukang, seolah-olah macam ada benda tengah kejar dia. Tak lama kemudian, suara ayam yang makin kuat sebelum ni tiba-tiba senyap, sunyi. Masa inilah Tama mula tercium lagi sekali bau busuk yang sama. Tapi tak habis dekat situ. Tiba-tiba sep, macam ada bayang-bayang manusia lalu depan si Tama ni. Dalam masa yang sama tu, lampu minyak tanah dekat ruang tengah tiba-tiba menyala sendiri. Daun tingkap pula tertutup sendiri. Tam. Hei, budak. Kau siapa? Apa hajat kau? Aku rasa aku, adik-beradik aku dan suami aku tak ada saudara mara yang muka macam kau ni. Tama dengar suara perempuan tu dari dalam rumah. Takut tu tak boleh nak dibayangkan. Punyalah takut. Memang dah confirm dalam rumah tu tak ada siapa-siapa. Cuma Tama je yang ada dekat situ seorang-seorang. Dan tak lama kemudian dia dengar lagi bunyi pinggan mangkuk dan periuk belanga dekat dapur, macam ada orang tengah mencari sesuatu. Tang tong. Dan dengar suara perempuan tu macam merungut-rungut. Dan bau busuk tu makin kuat, makin busuk. Dan hari pula semakin gelap. Tama sendiri tak sedar bila masa Atuk dan tuan rumah tu dah pun berdiri dekat hadapan dia. Lega betul Tama rasa dia. Dan spontan semua bunyi-bunyi tu hilang sekelip mata. Cuma bau busuk tu tetap ada. Tama, kamu tak apa-apa? Hai, kamu ni. Dah, tak apa. Mari kita semayang, kata Atuk penuh tenang. Tama pun sempatlah dia ceritakan pada Atuk tentang bau busuk yang dihidu tu dan kejadian pelik yang dialami dekat perigi. Tapi Atuk macam tak ambil kisah sangat. Dan lepas tu Tama dan tuan rumah terus solat maghrib dan Atuk sendiri yang jadi imam. Anehnya, lepas Atuk bagi salam yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bau busuk yang kuat tadi tiba-tiba hilang macam tu aja. Atuk kemudian minta tuan rumah tu untuk turun ke dapur, tengok keadaan periuk dan pinggan mangkuk. Lelaki tu mengangguk dan dia terus turun ke bawah. Lumpia, saya rasa benda tu datang lah. Sebabnya baki nasi saya tadi habis dia makan long. Dia siap basuh pula pinggan mangkuk yang kotor. Hei, kata tuan rumah tu. Ya ke? Tak apa. Kalau macam tu, abaikan je lah. Sekarang kau pergi masak nasi. Masukkan hujung batang tepus ni dalam nasi tu. Ingat, masukkan dalam tu ya, kata tu sambil hulurkan sebatang tepus yang hujungnya yang dia dah potong sedikit. Tuan rumah tu pun ikut je arahan Atuk. Dia terus masak nasi dan goreng ikan kering. Dan bilanya semuanya dah siap, Atuk, Tama dan juga tuan rumah makan bersama-sama. Tapi atas permintaan Atuk, nasi di bahagian atas sekali dalam periuk tu perlu dia biarkan.
Malam tu, lebih kurang jam pukul 2 pagi, masa Tama tengah sedap tidur, tiba-tiba Atuk kejutkan dia dari tidur. Dan terus Atuk ni menyalakan sebatang lilin. Uda Lodin yang datang lepas waktu isyak tadi pun turut dikejutkan oleh Atuk. Tapi tuan rumah yang tidur dekat tiang seri tu tak dikejutkan. Dan dengkurun dan dengkuran dia memang kuat betul. Atuk kemudian terus pakai baju serba hitam dan seluar hitam, dan kepalanya pula dililit dengan kain merah selebar 2 jari. Dan lepas tu Atuk duduk bertafakur. Kemudian Atuk minta Tama susun 7 helai daun sirih dekat muka pintu. Uda Lodin pula disuruh untuk meletakkan batang tepus secara berselang-seli di pintu dapur. Lepas tu Atuk menghampiri tuan rumah yang tengah nyenyak tidur tu. Dia tepuk dahi lelaki tu 3 kali. Pap. Dan dia meraba urat leher dia. Apa yang Long buat tu? Long buat apa? Tanya Uda Lodin. Aku tengah pukau dia supaya dia tidur terus, jangan bangun, kata Atuk. Dan lepas tu Atuk terus suruh Tama dan Uda Lodin duduk je diam, jangan bergerak-gerak. Atuk terus pergi ke dapur. Dia ambil periuk nasi tadi dan dia letakkan dekat tiang seri tu. Dan malam tu sunyi betul. Sejuk terasa sampai ke kulit muka. Sekali-sekala angin kuat bertiup di luar sampai dahan pokok yang mati pun jatuh berguguran. Tak ada bunyi burung jampuk ataupun burung hantu. Yang kedengaran cuma suara itik dan ayam dalam reban. Tapi seolah-olah macam mereka ni nampak sesuatu. Tak lama kemudian, tiba-tiba bau busuk mula menusuk hidung. Cepat-cepat Atuk terus buka pintu rumah. Krek. Dalam jarak 3 ataupun 4 kaki dari pintu, Atuk bentangkan kain hitam yang berbucu 3. Dia duduk bersila pula dekat situ. Sebatang lilin dinyalakan lagi. Dan lilin tu diletakkan betul-betul di tengah pintu. Atuk mula bertafakur dan dia membaca sesuatu. Dan secara tiba-tiba api lilin tu terpadam. Kemudian kedengaran bunyi tapak kaki orang berjalan. Tap, tap, tap. Atuk terus bangun sambil dia memeluk tubuh dia. Siapa kamu ni? Terdengar bunyi suara seorang perempuan. Aku tetamu suami kamu. Ada apa hal kamu kemari? Saja nak datang suka-suka. Sudahlah, aku nak masuk ke rumah. Bagi aku lalu. Masuklah, ini kan rumah kamu. Tapi sebelum nak masuk, tolong nyalakan dulu lilin yang kamu padam tadi. Dan belum sempat cakap apa-apa, api lilin yang terpadam tadi tiba-tiba menyala sendiri. Syium. Dan bau busuk pula semakin kuat. Masa inilah Tama terasa macam ada benda melekat dekat muka dia. Dia pegang dan hidu. Lumpur. Ini lumpur dari kubur ni. Mana pula datangnya? Patutlah busuk. Dan masa tu Tama boleh dengar bunyi tapak kaki makin jelas. Tap, tap, tap. Dalam cahaya lilin yang sama tu, yang sebatang tu je, Tama nampak ada satu lembaga memakai kain putih yang koyak-koyak dan penuh dengan lumpur. Ya Allah, itu kan kain kapan? Isi hati Tama. Seolah-olah benda tu tahu apa yang Tama difikir. Di lembaga tu, dia terus campakkan secebis kain kapan yang ada dekat badan dia. Dia baling kat Tama. Syam, dia baling. Terkejut Tama ni, nak je dia lari. Tapi nasib baiklah Uda Lodin ni sempat tahan. Dan muka makhluk tu Tama tak dapat nampak dengan jelas. Aku lapar. Aku lapar. Lapar. Tama dengar suara perempuan tu lagi. Makanlah, aku dah sediakan, jawab tu. Dan tiba-tiba periuk nasi tu bergerak sendiri dan terdengar bunyi macam orang mengunyah. Tama menggigit bibir. Uda Lodin pula menutup hidungnya dengan tangan sebab bau dia terlalu busuk. Dalam cahaya sama tu jugalah Tama boleh nampak lembaga berkain kapan kotor tu menghampiri suaminya pula yang sedang tidur. Dia duduk mencangkung dekat situ sambil meraba-raba pipi dan rambut lelaki tu. Dan kemudian dia menangis tersedu-sedu. Darah Tama terasa berderau sangat bila saksikan kejadian tu depan mata. Jari perempuan tu Tama ni tengok macam dah tak ada daging. Yang tinggal cuma tulang dengan kuku yang panjang. Tulang jari tu pula bergerak di pipi dan tengkuk suaminya. Dan beberapa cebisan daging dari lengan dan pahanya yang dah reput tu
mula satu persatu jatuh ke lantai. Tiba-tiba Atuk yang tengah duduk bersila tu terus dia lompat. Dia pukul belakang berlembaga perempuan tu dengan batang tepus 7 kali. Piam! Cepat-cepat Atuk minta Udaludin nyalakan pelita minyak tanah. Dan bila pelita minyak tanah tu menyala, barulah wajah perempuan tu nampak dengan penuh jelas. Masa ni Tama nampak, ya Allah, muka dia, matanya dah tak ada, berlubang. Daging pipinya jatuh satu demi satu ke lantai macam habuk kayu yang diketam. Tapi gigi dia masih kuat dan putih. Tama sendiri dah tak sanggup tengok muka yang sangat mengerikan tu. Sekarang kau cakap, apa yang kau buat pada suami kau ni? Ha? Tanya Tok. Perempuan tu tak jawab. Dia berjalan ke arah periuk nasi. Dia berdiri dengan kaki terkangkang dan periuk nasi tu betul-betul dekat celah kangkangnya. Kemudian beberapa ketul daging busuk dari punggungnya jatuh dalam periuk. Ketup, ketup. Dan lepas tu dia hulurkan periuk tu pada suaminya yang tengah tidur tu. Dan macam ada kuasa yang aneh dah. Suaminya tu bangun lalu makan nasi tu dengan penuh lahap. Sampai dah habis makan semua tu, dan lalas dia terus tidur semula. Allahu Akbar. Fahamlah aku. Rupanya kau bagi suami kau makan nasi tangas ya? Tanya Tok ni. Ya, betul. Sebab aku terlalu sayangkan dia. Aku nak dia dengar cakap aku je dan tak cari perempuan lain. Astaghfirullahalazim. Kau tahu tak, perbuatan ni berdosa besar dan dilaknat Allah, kata Atuk penuh tegas. Tapi perempuan tu diam je. Dia duduk memandang suaminya sambil memukul-mukul dada dia. Makhluk, dari siapa kau belajar ilmu-ilmu ni? Jawab, tanya Atuk lagi. Mula-mula dia tak jawab, tapi lepas Atuk pukul lagi dengan batang tepus, pap, dia akhirnya mengaku. Sakit lah kot. Dia mengaku dia belajar dari seorang perempuan tua yang sangat bencikan pada lelaki. Katanya perempuan tua tu sebenarnya baik, tapi suaminya dulu kaki judi dan selalu pukul dia bila kalah judi. Kemudian suaminya kahwin lain, dan sejak itulah perempuan tua tu belajar ilmu nasi tangas untuk mengikat kasih suaminya. Sampailah suaminya tu jadi seperti orang bodoh dan tak boleh mengira sampai 10 pun, kecuali si perempuan tua ni sendiri yang ajar. Punyalah teruk kuasa sihir nasi tangas ni. Atuk sendiri bila dengar sampai terdiam. Tama dan Udaludin berpandangan sesama sendiri. Tama nampak Atuk dah buka kain merah yang melilit kepala dia. Kemudian Atuk tanggalkan baju dia dan pakai secara terbalik. Kau tahu kan, perbuatan kau ni salah. Sebab tu bumi tak terima jasad kau. Roh kau ditolak dan terpaksa merayau 40 hari sebelum dihumban ke neraka, kata Atuk. Aku tak tahu. Tak tahu. Jawab perempuan tu perlahan. Suami kau ni lelaki yang baik. Kenapalah kau sanggup buat suami kau macam ni? Perempuan tu diam je. Dan tiba-tiba dia jadi macam marah bila dengar Atuk cakap macam tu. Dia bangun dan nak terkam Atuk. Atuk cepat-cepat terus elak dan pukul perempuan tu dengan batang tepus sekali lagi. Pam! Tapi kali ni pukulan tu tak bagi sebarang kesan. Perempuan tu dia marah lagi. Dia buka kain kapannya tu, dia baling ke arah Atuk. Sap! Sepantas kilat, Atuk tahan kain tu dengan kedua tangannya hingga kain tu terus berpatah balik semula kepada perempuan tu. Kemudian Atuk terus bacakan beberapa ayat suci. Perempuan yang tengah rangka tu bila dengar Atuk dah baca beberapa ayat suci, dia rasa macam panas. Lepas tu dia terus terpanting dan terperosok ke tepi dinding sambil menutup mukanya. Dan kali ini barulah dia nampak ketakutan. Roh kau takkan diterima Allah selagi kau tak minta ampun dan maaf dari suami kau. Kau dengar tu, kata Atuk. Siapa kau nak suruh aku buat begitu? Kau ingat aku nak buat? Berdebah. Balas perempuan tu, degil. Kali ni suara dia betul-betul keras, macam nak lawan Atuk. Atuk tak puas hati, dia ambil pula sebatang lagi tepus dan dia terus tekan ke dada perempuan tu. Kau ni setan, syaitan, kata Atuk sambil dia membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Tapi hantu perempuan tu masih tak mau mengalah. Akhirnya Atuk berdiri tegak. Kemudian Atuk tepuk kedua tangannya kuat-kuat. Dan automatik perempuan tu menjerit macam terkena benda panas. Tak cakap banyak dah, dia terus minta ampun dari suaminya yang dah tak sedarkan diri dari tadi. Abang, ampun bang. Saya minta ampun. Sakit bang.
Dan lama-lama suara perempuan tu makin perlahan, dan bila jeritannya dah hilang, semua pelita dalam rumah tu turut terpadam. Pam! Dan bila pelita dinyalakan semula, perempuan tu dah pun hilang entah ke mana. Atuk kemudian pergi tepuk dahi si suaminya yang dah tak sedarkan dirinya 3 kali. Pap, pap, sambil mengurut leher dia. Beberapa saat kemudian, lelaki tu pun tersedar. Dia tersedar macam seolah-olah baru bangun dari tidur, tapi macam terpinga-pinga, tak tahu apa sebenarnya yang dah terjadi. Dan apakah yang akan berlaku lagi selepas ni? Nantikan episod yang seterusnya, iaitu tajuk apa ni? Episod isterinya jadi kelip-kelip. Kita jumpa di next episode. Jangan marahlah. Okey, baik. Alhamdulillah, tamatlah episod untuk siri Bercakap dengan Jin karya Tama Jalis. Nantikan episod yang seterusnya, pengalaman dan pengembaraan Tama bersama atuknya yang pastinya lebih menebarkan misteri dan syarat dengan pengejaran dan pelajaran ilmu alam Melayu kita. Harap korang semua terhibur dengan kisah kali ini. Kalau ada cerita best, boleh kongsikan pada saya. Boleh email pada kasyafleri@gmail.com ataupun WhatsApp pada ruangan description kat bawah. Saya tunggu kisah-kisah dari anda. Okey, kita jumpa lagi dan kita tutup episod ni dengan kata-kata, ini seram bukan sekadar cerita, mereka wujud di sebalik sebuah rahsia. Saya Yop ataupun JK, storyteller anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.